Sebab i'tiqad ia kena sahih sampai ke tahap mutawatir. Kalau ada ahad walaupun sahih pun ahli sunnah Asy'ariyah kita tak terima sebagai dalil hujjah pada i'tiqad. Walaupun hadis sahih. Bukan kita nafi hadis, tapi nak buat hujjah pada pegengnya tu. Dia kena hak cerak. Kerana mengikut istilah ulama hadis, sebut kata ada ahad ni ia memberi pada zanni, dia bukan qat'i. Dalil pegangnya dia kena cerak 100% maka hadis mutawatir. Apatah lagi hadis hak dhaif. Lagi pula ahad dah nak kecek. Hak sahih dah. Supaya dengan hadis ainallah hak Imam Muslim riwayat. Ainallah fis sama apa semua tu. Tu. Orang tak berhujjah dengan hadis tu. Kata Allah tu duk sila di atas arah, duk atas sana pada arah. Allah. Lebih lagi hadis tu dia macam-macam riwayat. Kita bukan menafi hadis Muslim. Tu pergi tengok dalam tafsir Imam Nawawi lagu mana, Imam Nawawi usyarah lagu mana hadis tu. Ahli sunnati wal jamaah maksud lagu mana? Iaitu mereka yang berhujjah dengan Al-Quran was sunnah. Sama ada mutawatir ataupun ahad. Syarat biarkan sah. Sabit daripada Nabi SAW. Orang yang tolak hadis ahad ahli sunnah tak? Limaza? Kenapa bukan ahli sunnah orang tolak hadis ahad dalam masalah akidah? Kerana dia tolak hadis. Kalau dia berhujjah ahli kalam, al-Yunan, dia kata hadis ahad beri faedah dhan. الظن لا يحتج في باب العقائد لأن باب العقائد باب اليقين. Kerana hadis ahad berfaedah zan. Zan ni tak leh bab pegangan, bab pegangan kena al yaqin. Famaza antum tujibun? Jawab imalik. Ahlul kalam licing supaya ngebeluk. Tamam? Nak jawab wi itqan, jawab wi matin. Jangan wi ada lubang, walaupun dak gelepar di tepi daripada sungai, jangan jadi sebab sepak dia turun dalam air. Tamam, faham? Kembali klik kepada syarat. Bila nak kata yakin, bila nak kata dhan? Bila nak kata yakin, bila nak kata dhan ayyuhal mutakallim? Bila dia kata nak kata yakin pasti kena adadun kathir. Kalau adadun qalil tak leh dia kata. Bilangan yang sikit tak leh. Biar tak kaedah ni. Kita kena tanya satu persatu. Biar tak kaedah ni. Nak tahu tok nenek. Yang letak iaitu al-Mu'tazilah. Makhanithil Jahmiyah. Yang letak akan ini kaedah. Di mana? Entah. Nak tahu usul asal mereka. Tak di dalam kitab Al-Mu'tamad. Bagi Al-Basri. Dalam tu dia raya kata hadis ahad tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab nak jadi yakin tak boleh kalaulah bilangan tak ramai. Baik. Maka berkesan dengan kitab tu oleh ulama Kamadiyah. Kita tak nafi kata mereka ulama. Tapi kita nak kecek di qadiyah. Nak kecek di mana? Di benda yang kita nak bincang. Dalam masalah tu banyak masalah, tapi nak bincang masalah mana? Masalah bilangan ramai beri faedah yakin. Bilangan tak ramai beri faedah tak yakin. Pia tak kaedah ni? Al-jawab al-Mu'tazilah. Lepas tu, adakah ulama ahli sunnati wal jamaah daripada a'immatis salaf terutamanya terima? Anta jawab. Al-jawab lah tak. Awak pia tak terima ni. Amal nak mi tiga ke. Satu, Imam Ahmad ibn Hanbal. Reti tak ba'dih? Imam Ahmad ni reti tak ba'dih? Alim. Mana boleh jawab kata ya alim? Mana kesan dia? Ada musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang riwayat kepala air iaitu Abdullah anak Ahmad ibn Hanbal. Yang di sisi mutakallimin kulluhum bilal istisna mujassim. Tahu lagi kata siapa yang tatawal atas ulama? Yang melampaui jejak para ulama man? Siapa? Faham tak tu? Baik. Imam Ahmad adalah Imamil Mubajjal. Ahmad ibn Hanbal, ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya ada kitab ada bab gange? Ada.
Ada kita ada cara nak faham hadis Nabi SAW? Adakah ia tak syarat tu? Kata nak jadi yakin, pastilah kena apa dia? Kena bilangnya tu ramai abadan tak. Tu Imam Ahmad. Atas sikit Imam Ahmad rahimahullahu taala, guru dia yang duk dakwa tepuk dada kata amba ni mazhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni ada kitab dah Ada. Tentang masalah usul fiqh dah kata ada. Sapat tangan tak? Sapat tangan. Kena ubah di Wahhabi tak? Dak. Dia kata kerana di dalam kitab tu 100 lah ketah. Isbab kata hadis ahad boleh berhujah bab bergangi dan masalah aqd, masalah amal ibadat. 100 lah ketah ni banyak tak? Oh banyak. Lebih kurang lah. Kalau kita tengok dengan makhtutat, begitulah keadaan. Dia mempertahankan hadis ahad bila niza'. Kata, boleh kita terima. Klik mari sikit Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Dia terima ke tak nak boleh kata yakin hadis ni pastilah kena bilangnya banyak. Tak. Kitab dia ada maqalat, kitab dia adanya Al-Ibanah. Hari ni sabit dah Ibanah. Sabit dah. Hak mari tanding baru ni rakyat kata 70 nuskhah. 70 nuskhah belawai belaka tak boleh nak pakai satu mana-mana pun. Azhar sendiri sama-sama dia pun jawab. Orang panggil melampau kata. Sebab tu kena kecek tempat orang alim. Kalau tempat orang tak alim supaya negeri Mesir ataupun negeri Arab, orang kritik sebab orang tak alim. Sebab orang alim sini tak kritik apa. Ya senyap gitu ya sebab orang alim. Sama-sama tahu kata tu benar-benar. Tamam? Imam Abi Hasan Al-Asy'ari tak ada iktibar hadis ahad kata tak boleh nak buat hujah dengan masalah babil aqaid. Antum mari di mana? Mari di mana? Ulama salah kita duduk atas kepala air tu dalam mazhab fiqh berbaik, dalam masalah aqadi berbaik, masalah hadis berbaik, duduk dengan kata hadis ahad tadi itu boleh pakai belaka. Mari di mana? Oh, kami ahli kalam wal yunan, kami tak berhujah dengan apa dia? Hadis ahad. Sebab hadis ahad tu tufidu dhan di sisi dia. Amma sisi ma'asyar sunniyin la da. Awak apanya wahai Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abi Hasan Al-Asy'ari? Kata hadis ni hadis ke bukan hadis, yakin tak yakin ni kok mana pula? Bila nak yakin hadis mereka itu tanya. Apabila cukup 2 rukun, 5 syarat. Yakin tak Nabi kata? Kah kita zan innamal a'malu binniyat Nabi kata? Kah kita zan? Yakin. Kalau zan dalam Bukhari 7,000 hadis lebih, hadis ahad, hadis mutawatir ni mana? Tak lebih daripada 150 hadis mutawatir. Tu kira banyak dah tu. Kalau silap kita rajak supaya dia wajibatul manzili. 9,000 hadis lebih lagi itu ahad belaka. Lagi tak mana. Bagi baca adalah kitab tauhid Imam Bukhari wari itu hak buat hujah masalah tauhid, kitabil iman masalah iman, berapa hadis mutawatir dalam tu. Boleh tahulah kata mereka mari di mana. Kata mereka mari di mana. Kaca Islam ke nak bantu Islam. Hamba lama dah. Hamba duk lama. Lama tak kira duk atas tanah orang. Nampak tu tak? Lama tak kira duk atas tanah orang. Gerai-gerai pun tak ada kata. Faham dah tu? Pas duk atas tanah kerajaan pula. Nampak tu tak? Duk atas tanah kerajaan pula. Kerajaan nak awak jalan raya. Maka kena beralih lah demo. Tak usah buat belah. Faham dah gitu? Cukup 5 syarat. Siapa ada 2 rukun. Maka yakin kata itu hadis. Itu kita nisbah balik mana? Nisbah hak nakal mari kita. Ada dalalah kita iktiraf. Ada dalalah qat'i, ada dalalah zanni. Tapi kata hadis ahad tadi itu zanni belaka. La. Kalau gitu luruh bih hadis. Kalau gitu luruh bih hadis. Apabila gitu tahu lagi kata mereka ahli sunnah ke ahlul kalam? Ahlul kalam wal yunan. Ahlul kalam wal yunan. Sebab itulah apabila masuk kecek, kita kecek sedap. Nampak tu tak? Kita kecek apa? Royak mari. Hari mana? Di mana? Amo sanggup. Tak usah bosan. Kita lawan. Tapi apabila benar-benar terang, nyata, kita nak ubah pula percakapan. Orang biasa ni kau ada amanah.
Boleh ngajar agama pasal ni. Ning di atas udara rakamnya duk ada. Apa kalau 30 tahun dulu kita nak percaya apa? Kita nak percaya apa kalau 30 tahun dulu? Sekarang ada rakamnya ni, kita rakyat kata tak benar lagi bercakap. Tak ada benar lagi bercakap. Apa kita duk berasa nak hundur pula kaki kita? Kita hendak bersungguhlah. Kita berani kata ke orang mujassimah musyabbihah. Orang pun buat sirah wi molek ngaji Arab kan? 4 tahun habis ni. Boleh baca jelas, Arab boleh seka-seka. Cuba kita tadi itu buat contoh tauladan. Hak kita ni benar, hak ni lah hak Nabi, hak sahabat sungguh. Cuba tengok supaya orang boleh tengok dan berkekalan di tanah air kita. Kata inilah benar hak Nabi sungguh, hak Rasul sungguh, hak sahabat sungguh. Hak lain batil belaka. Tu cara dia. Supaya puas hati pengikut. Pengikut tu tak leh lah mana, tak leh lah mana. Nampak tu tak? Tapi hari ni kita nampak kata tak ada nak kepada benar-benar. Tak ada nak ke apa? Tak ada nak pada benar-benar. Lari lubang tu turun lubang ni. Lari lubang ni turun lubang ni. Masyarakat tu ingat kata masyarakat tadi itu dia duk tengok. Kita ingat kata masyarakat dia duk tengok. Ya bukan duk tak erti sangat. Kita duk suka kata ya tak erti. Dak, ya erti, ya duk tengok. Buat apanya kita tak sanggup? Sangguplah. Nampak dah tu dak? Supaya nak menzahirkan kebenaran. Demo ni mujassimah musyabbihah ni. Nyata-nyata ni. Tak leh ni. Tak leh lalah mana tak leh. Tak ada kereta. Dulu kata tak apa, hamba nak pergi ambil. Nampak tu dak? Tak apa, hamba nak pergi ambil. Ni kereta ada dah ni tak ada apa. Sanggup tak apa. Kita duk tunggu juga. Sebab orang tuduh kita kata kafir. Nampak tu tak? Lepas tu tak usah wari lah. Akidah kita gitu, akidah kita gini. Tak masalah tak atas tak bawah tu. Hak tu padai. So padai lah. Banyak lagi kalau hadis ahad tu. Hak lain pula. Tak kira sasa. Jangan gawar kata. Ni orang nak kecek dengan orang ngaji sistem ni. Tak ngaji sistem ke. Kecek gawar kata. Kena masuk hak tu. Kena masuk hak ni. Kena tergalih hak tu. Nak tergalih hak ni. Benar jelas dah. Nampak tu tak? Rawahu muttafaqun alaih dah nak lih apa? La dakhilal alam wala kharijahu man rawahu muttafaqun alaih. Apabila muttafaqun alaih hak nu rawahu orang biasa. Mudah-mudah. Tak ada payah gapo kali. Nampak tu tak? Minta orang-orang hak berkenaan tadi itu, orang-orang tu tolong royak kata. Nah, pak kita pun perhati tengoklah kalau rasa tak saya sanggup tu, mana kata bukanlah akidah Nabi hak kita tu. Bukan akidah sahabat. Tu ya tak ada payah apa kali. Kita nak jelas ya tak ada apa. Kita nak jelas. Kita yakin hak kita akidah Nabi, akidah sahabat. Kamu yakin hak itu akidah Nabi, akidah sahabat? Kita jadi Tuhan hakim. Allah Ta'ala jadi hakim. Tak ke? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tak yakin ke? Allah Ta'ala jadi hakim. Sudah. Hadza huwa ish makhraj. Itu aja jalan keluar. Apa dah? Jalan keluar. Jangan duk belajar dusta. Dusta boleh sekali ya heret kita masuk neraka. Jangan dusta. Pada dusta tahu dara pula. Orang boleh cek ni dusta tahu dara, jangan dusta. Kecek bahau ngaji tasawuf, apa lu bahau? Ngaji apa penawar bagi hati. Kita adur nafis, kita hikah, kita tu kita ning dan berbagai-bagainya, tapi faham. Dusta. Alai lagu tu. Nampak tu tak? Supaya ngajar nak kepada gapo kita tak tahu tu surah Tuhan. Arah tu nah. Sebab tu kita kena dah lah kita duk jalan ni kita tak ada imam apa dah. Imam Ahmad sekali dengan kita, Imam Asy'ari sekali dengan kita, Imam Bukhari sekali dengan kita, Imam Syafi'i sekali dengan kita. Kalau air saja. Tak ada apa dah. Lemon nak panggil mujassimah musyabbihah, terah tengok. Terah tengok tu akidah hak beri tu boleh tahu mujassimah musyabbihah itu hari dia hakim. Tak payah kali. Benda mudah sangat ya. 2 minit tak hafal. Nampak tu tak? Tak usah pasal lah minyak kereta, minyak mutu, kita cakkan belakang. Tak payah. Apa tak? Jangan duk pesing kata halih kacing kata. Kalau lah kita ikat lagu mana pergi sungguh. Malaikat illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Tak apa. Kalau duduk situ tak apa. Bukan aku, bukan hak Nabi, aku tak berani. Tak apa. Kalau hak Nabi, jalan dia tak apa. Taqaddam. Jangan tukuk ni. Hak Nabi gini, hak sahabat gini, taqaddam. Supaya Allah Azza wa Jalla As-Sami' Al-Basir, Al-Hakimin,
Dia yang membuat putus itu dan ini dan sebagainya. Orang tak main lagu tu kalau lah orang tak yakin. Nampak tak? Kalau yakin, ya. Faham tu tak? Habis.